Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang ke kursus Umrah 2026. Sebelum tu boleh tak berikan tepukan pada anda semua yang hari pada malam ni? Dah buka ke belum? Macam tak semangat ni lagi sekali. Wisma Gilang Serai berikan tepukan untuk anda semua. Tepuk. Baru semangat sikit, pakcik nak kerja. Okey, saya nak apa khabar semua? Sihat alhamdulillah. Sini dengar baik, sana dengar alhamdulillah. Apa khabar? Semua okey Okey, tadi semua buku semua okey? Senyap sangat macam dalam library lagi sekali. Semua okey ke tak? Simpan suara untuk artis ke? Sebab tujuan saya kat sini sebab saya nak warm up the crowd. Jadi sebelum artis keluar tu kita nak gegarkan Wisma Gilang Serai. Boleh ke tak boleh semua? Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya, dah berapa hari kita berpuasa? Dah berapa hari? Apa dah? 22 hari puasa Okey. Pada kaum lelaki jangan lupalah siapa yang masih lagi belum bayar zakat, sila tunaikan kewajipan insya-Allah. Okey, teman-teman, sebelum saya mulakan acara pada malam ini, kalau anda boleh lihat kita telah pun sediakan QR code di mana kalau sesiapa yang ada passion card, dan saya faham kita semua ada smartphone, betul tak? Dan setiap smartphone kita ada QR code. Boleh tak kita semua keluarkan handphone sekarang ni dan kita scan QR code sekarang ni, boleh tak? Sebab ni apa? Sebab kalau kita scan, kita akan dapat 10 poin U secara percuma dan lagi 10 poin itu akan disalurkan kepada komuniti yang memerlukan. Okey? Ini adalah poin secara percuma. Jadi boleh tak sekarang ni siapa yang ada smartphone semua keluarkan handphone, kita scan QR code sekarang ini boleh dapat poin secara percuma. Poin itu anda boleh gunakan di 7-Eleven, di supermarket untuk anda redeem barang. Alright? Okay, saya berikan berapa saat atau 1 minit. Kita ramai-ramai keluarkan handphone dan kita scan QR code. Okay? Kalau siapa handphone yang mungkin dia belum download latest version, saya ada dekat sini. Siapa yang nak scan dekat sikit pun saya ada QR code. Okay? Alright? Boleh tolong scan ini adalah poin yang secara percuma. Jadi anda boleh dapat poin, boleh gunakan untuk nak beli barang-barang kat 7-Eleven ke, nak beli barang kat supermarket Dan lagi 10 poin itu akan disalurkan kepada komuniti yang memerlukan. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sumbangan anda semua. Okey, teman-teman, kita masih lagi ada ruang yang kosong. Jadi pada anda yang bersama dengan kita di belakang ataupun di atas, siapa yang nak join in boleh silakan. Siapa yang mendengar suara saya, kami sekarang ni berada di Pesada Budaya Wisma Gilang Serai. Dan sebentar saja nanti kita akan bersama dengan dua artis yang sangat popular yang akan menggegarkan Wisma Gilang Serai. Alright? Okey, saya nak tanya, di manakah suara-suara peminat Nadira? Tak kuat. Ni kalau saya nak panggil dia keluar sekejap lagi pun macam tak semangat. Saya nak dengar lagi sekali. Alright, di manakah suara-suara peminat Nadira? Akak excited betul Suka Nadira kak? Topik macam sambut birthday. Suka Nadira tak? Suka? Alhamdulillah Okay, alright, tu Nadira. Pakcik pun suka cik? Makcik datang nak tengok Hil, pakcik datang nak tengok Nadira. Balik confirm gaduh. Perang. Dahsyat. Okay, kalau tadi sabar bang, sabar cik, sabar. Okay, kalau tadi peminat Nadira, sekarang ni saya nak dengar di manakah suara peminat Hil Huzaini. Dahsyat. Bukan sahaja yang wanita, yang lelaki pun bertepuk sakan. Peminat Alright, so teman-teman lagi sekali, nanti bila artis kita naik di atas pentas, mereka buat persembahan, siapa yang ambil video ke atau ambil gambar, tolong kalau nak uploadkan di social media, jangan lupa tu ada tag Wisma Gilang Serai di W Gilang Serai. Jadi kita boleh repost segala story-story anda boleh Alright, jadi siapa yang masih lagi belum follow Wisma Gilang Serai, boleh follow di Instagram, cari W Gilang Serai, follow Wisma Gilang Serai sebab mereka akan post setiap masa siapa artis yang bakal buat persembahan sepanjang bulan Ramadan ni. Kita dah nak dekat ujung-ujung ni. Jadi artis-artis yang akan datang ke Singapura untuk perform adalah, orang kata tu bukan kaleng-kaleng lah. Semakin ujung tu artisnya semakin hebat. Jadi kalau anda ingin menyaksikan setiap persembahan, jangan lupa untuk follow W Gilang Serai di Instagram. Alright teman-teman. Okay, kita ada beberapa sampel yang kita nak berikan kepada sesiapa yang mungkin boleh jawab soalan yang mudah-mudah lah. Okay, jadi tadi saya dengar ada makcik ni cakap dia peminat Hil Huzaini.
Oh, makcik Heluzani Okey, nampak. Okey, makcik. Nama siapa, cik? Mida. Mida. Cik Mida, apa khabar? Okey. Alright, okey. Kalau betul-betul peminat Heluzani. Soal sabar, saya belum tanya lagi. Okey, kalau betul-betul peminat Heluzani. Okey, namakan satu lagu Heluzani tapi bukan lagu raya. Apa-apa lagu Heluzani tapi bukan lagu raya. Lagu apa? Selamat Hari Raya. Makcik, lain saya tanya, lain makcik jawab ni. Okey. Selain lagu raya, lagu apa yang makcik tahu? Lagu raya boleh. Kita lagu apa? Selamat Hari Raya. Makcik ni nyanyi je kurang, ketawa je lebih. Bolehlah kita kasih lah. Okey, tepuk tangan untuk Makcik Mida. Yang menang sampuran raya. Tapi cik, buka tak ada gambar Hil tau. Nanti makcik tampal sendiri lah. Okey. Alright, peminat Nadira. Ada tak? Siapa nak menang? Peminat Nadira. Oh, peminat Nadira. You Nadira fan? Oh, boleh lah. Boleh. Okey. Kalau tuan-tuan peminat Nadira, satu title lagu Nadira yang paling famous. Dia pernah jadi OST drama Melayu. Abil? Bukan lagi kita betul. Pandai. Walaupun kawan yang kasih jawapan. Okey. Alright. Okey, kita ada lagi 3 sampel. Kita ada Nadira dan juga Heluzani yang kebab persamaan pada malam ini. Alright. Teman-teman, senang sahaja. Siapa boleh jawab soalan yang seterusnya? Apakah nama title lagu Hil dan juga Nadira yang famous? Oh, laju. Apa jawapan dia? Meriah Hari Raya. Meriah Hari Raya. Salah. Meriah dah betul. Hari Raya salah. Ya, Kak? Cik, jangan marah cik. Saya tumpang cik. Tumpang lalu. Okey, Kak. Apakah jawapan dia? Meriah lain macam. Meriah 5 macam. Okey, macam apa? Macam-macam. Boleh lah. Macam-macam aja. Kita nak bagi. Okey, Kak. Saya kasih second chance. Sebab awak tadi title salah. Meriah ada betul. Dia meriah 5 macam. Okey, mungkin belanja sikit lagu meriah 5 macam tu. Boleh? Belanja sikit saya bagi. Masalah. Dia nak suruh saya backup. Okey, siapa boleh tolong? Saya bagi hadiah. Lelaki lah, lelaki. Tahu? Okey bang. Lagu ni, Rabani. Lagu Heluzani lah dengan Nadira. Tak tahu? Tahu lah. Okey, siapa tahu lagu meriah lain macam? Si. Sebab nak bagi salah satu ni. Okey, kita test Okey. Sebab saya ada 2 sampel ni. So, satulah cantik. Okey. So, lelaki. Sambut Okey. Tapi sebelum tu berikan tepukan kepada penyanyi-penyanyi kita yang akan mencabar penyanyi asal yang akan menyanyi sebentar saja nanti. Okey. Kita tengok okey ke tak okey? Okey. 1, 2, 3. Bismillah. Sayang. Ya, iya sayang. Apa lagi? Woi. Apa lagi tak ada dalam lirik tu? Apa lagi? Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Okey, 1, 2, 3, lagi sekali. Lambat betul dia loading. Siapa boleh tolong? Tadi saya dengar siapa boleh tolong? Awak boleh tolong? Okey, awak di sini. Okey. Tak, awak boleh garaukan suara. Sayang, boleh? Cuba testing sikit. Sayang. Boleh. Sikit. Awak dah beli dulu Terima kasih Terima kasih. Okey. Try Okey, 1, 2, 3. Sayang. Ya, iya sayang. Ayo kita pulang beraya. Ya, ayo sayang. Sambut syawal bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang. Betul. Okey. Kak, nanti sebelum balik, komo-komo Kak. Takut suara dia maintain dia. Sayang kau. Takut nanti balik. Kapan balik? Mak, baru balik. Tadi tengok show kau Isma, Mak. Okey, alright. Kita ada lagi beberapa minit sebelum kita menjumpa artis kita yang pertama. Okey, alright. Teman-teman, sedikit peringatan, himat masyarakat, pesanan daripada himat masyarakat.
Kita masih lagi ada ruang yang kosong. Kalau boleh kita jangan reserve sila. Kita berikan orang yang berdiri untuk duduk. Boleh tak? Tuan Rahman, siapa yang nak duduk silakan. Kita masih lagi ada sedikit ruang yang kat kosong ni. Yang kat tepi-tepi tu siapa yang nak duduk boleh. Yang mungkin tengah dokong bibi ke, siapa yang nak tempat duduk, kita masih lagi ada tempat duduk. Mari. Makcik yang kaki sakit ke tak boleh diri lama, siapa yang nak duduk, kita nak jemput masuk ke dalam. Tuan Rahman, siapa yang nak duduk masih lagi ada ruang yang kosong. Jadi nanti bila kita ambil video cantik, bila artis kita keluar dekat atas stage, tengok penuh Wisma Gilang Serai. Boleh Siapa yang kat tepi, siapa yang nak masuk lagi, boleh silakan. Kita masih ada ruang yang kosong. Come, siapa yang nak masuk? Boleh? Silakan. Okey, Tuan Rahman, ada lagi 3 sampel. Sedang sahaja. Siapa yang belum follow Wisma Gilang Serai di Instagram? Siapa? Ada tak yang belum follow? Senang je, keluarkan handphone, pergi Instagram, follow Wisma W Gilang Serai, saya bagi sampul. Senang je, siapa nak sampul? Ini sampul style lah daripada Wisma Gilang Serai. Dah? Okey. Follow, cantik. Menang hadiah. Okey. Ada lagi 2. Siapa nak? Senang je. Pergi buka Instagram sekarang. Follow W Gilang Serai, tunjukkan kepada saya akan bagikan sampul. Dah follow? Dah, okey. Terima kasih. Lagi 1. Siapa cepat dia dapat. Okey. Kak, sorry Kak. Nanti kalau ada lagi saya bagi Okey, tunjukkan saya. Dah follow belum? W Gilang Serai. Dapat apa? Okey. Dapat apa? Dapat tengok handphone sendiri. Ya. Dah. Terima kasih. Okey. Alright. Ada. Nampak. Bang. Dapat. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh. Okey. Ada lagi 1 tak? Okey, boleh. Tadi yang mana tadi? Yang akak tadi tu? Dah Kak? Tunjukkan saya. Dah follow belum? Okey. Alright. Cantik. Terima kasih. Okey, Tuan Rahman. Sebentar saja nanti kita akan bersama dengan Nadira terlebih dahulu. Jadi saya nak rarahkan the crowd sebelum kita menjemput artis kita yang pertama. Boleh tak saya nak kita start sebelah sini dulu. Lepas tu baru kita pergi ke sana Lepas tu baru kita combine tepuk. Boleh Okey, yang di sebelah kanan kita test tepuk dulu. Saya nak tengok berapa powerful tepuk anda. Boleh? Alright. Okey, yang sebelah kanan. 1, 2, 3, tepuk! Boleh lah. Yelah, makcik-makcik kan tepuk amai-amai, tepuk dah janji tepuk lah. Okey, yang ni, youngster ni. Banyak ni youngster kat sini. Okey, yang sebelah kiri tepukan saya nak dengar paling kuat. Okey. 1, 2, 3, tepuk! Ini baru tepuk. Yang tadi makcik tepuk amai-amai bela tak nak. Okey, kita try sekali kiri kanan combine tepuk ramai-ramai. Boleh Siapa yang sebelah kanan rasa macam malu tadi tepuk tak kuat, yang nak beralih sebelah kiri masih ada kosong. Kalau nak lah. Kalau nak. Okey. Kita nak combine tepuk kiri dan kanan ramai-ramai. Kita nak gegarkan Wisma Gilang Serai. Saya mula daripada sini. Makcik captain. Okey. 1, 2, 3. Makcik start dulu. Ramai-ramai kita tepuk sama-sama kiri dan kanan. Okey. Boleh Wisma Gilang Serai sama-sama. Okey. Stand by. Cik, angkat tangan cik. Angkat tangan. Nampak? Tinggi sikit angkat tangan. Nampak? Captain. Okey. Okey, stand by, tepuk. 1, 2, 3, Wisma Gilang Serai, tepuk! Kuat lagi. Lagi. Allah selamatkan kamu. Cantik, okey. Boleh. Okey, teman, kalau anda dah bersedia, Wisma Gilang Serai berikan tepukan paling kepada untuk artis pertama kita. Tepukan untuk Nadira, tepuk! Good. Hama penggobokan seharian. Lebaran ini lagi depan. Macam mana nak gunakan diri kita depan. Ibu ayah juga kenangan. Cepat datang berselamat. Jangan salah alamat. Jangan biar mereka tertunggu. Tak apa datang
Saat tangan kosong, tak sedia yang katakan lontong. Di hari raya, minta restu, boleh kau bersama. Tapi datang juga orang kosong, ayah ibu tentu yang memohon. Kau tahun depan, raya dan bersama. Hello, you. Ready ditanyakan masa depan. Kerja stabil ada tak sempurna. Itu pelipad hantaran. Tapi kita pelan-pelan. Janjinya yang terdengar apa. You cepat datang drive selamat. Jangan salah alamat. Jangan biar mereka tertunggu. Bapak sudah datang tanggalku. Di hari ini kita restu mereka bersama. Tapi datang jangan berakasa. Ayah ibu tunggu yang memohon. Tahun depan raya bersama. Berdebar di dada, minta restu raya. Kita bersama, minta restu raya. Debar bersama, minta restu raya. Terima kasih. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Semua dah beli baju raya ke? Test. Oh, sorry. Okay. Tolong balik sini tempat untuk Nadira. Come on. Terima kasih. Apa khabar Nadira? Alhamdulillah. Sihat Sihat. Masya Allah, di first time saya nampak awak depan mata ni. Selalu nampak kat social media je. Masya Allah. Okey, sebelum kita beralih kepada lagu yang kedua, saya nak tanyalah, Nadira ni dah berapa kali datang Singapura? Saya untuk bulan ni saja, saya dah 3 kali datang ke Singapura. 3 kali datang Singapura? Orang kata kalau masuk kali keempat mungkin jadi Singaporean kot. Maybe lah. Maybe. Okey, so datang Singapura ni, apa kelainan Singapura ni? Mungkin apa yang awak minat ke makanan ke kat Singapura ni? Ada tak beza dia? Favorite saya lah. Favorite apa? Mesti ada murtabak. Murtabak daging. Betul, murtabak daging. Wajib. Yeah. Okey, sup tulang merah dan rasa Sup tulang merah, betul. Betul. Nasi sangat popular kan? Betul. Ni semua makanan wajib yang kena cuba dekat Singapura ni. Okey. So betul. saya nak tanya, persiapan puasa, persiapan raya semua dah okey? Alhamdulillah. Tahun ni kita bersederhana sajalah. Okey. Seperti tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni, saya dengan juga family memang bersederhana sahaja. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya, so raya pertama, raya di kampung kat mana? Okey, saya mungkin beraya di Kota Baru Kelantan. Oh, orang Kelantan. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Boleh Okey. kerja Kelantan? Sikit-sikit lah. Boleh lah, sikit-sikit. Boleh lah, sikit-sikit. Boleh lah, sikit-sikit. Bagilah. Oh, orang Kelantan. Boleh. Okey, jadi raya pertama mungkin dekat Kelantan. Lepas tu berapa lama dia balik ke Kuala Lumpur? Mungkin raya yang kelima saya balik ke Okey. Kuala Lumpur balik. Jadi show raya dah penuh lah. Untuk tahun ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Alright. Saya nak tanya satu soalan yang mungkin dia bukan dari segi raya. Saya nak tanya, okey, Nadira dah pernah berduet dengan ramai artis. Okay? Kalau anda diberikan peluang, satu peluang untuk anda boleh berduet dengan siapa saja artis, ni tak kisahlah, boleh international pun boleh. Siapa yang Nadira teringin sangat nak duet? Okey, kalau dalam Malaysia kita go for Malaysia dulu Okey, lah. boleh. Saya teringin sangat nak duet bersama dengan Dayang Nur Faiza. Daya Nur Faiza. Dah Kebetulan. pernah duet bersama, cuma kalau dalam lagu belum bekerjasama lagi. Oh, okey. Kalau awak datang semalam, dia ada. Dia ada, betul. Saya pun teringin sebenarnya. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, alright. Itu kalau Malaysia. Kalau macam international? International, saya mungkin insyaAllah saya nak go for Ernest Monica. Oh, Agnes Monica. Baik. Okey, last. Idola. Soalan ni untuk adik-adik kita lah, yang mungkin bersemangat ke, ada impian nak jadi penyanyi macam Nadira. Mungkin boleh berikan sikit kata-kata semangat lah. Okey.
kepada anda semua, ada yang nak jadi penyanyi ke? Ada tak yang nak jadi penyanyi? Ada, okey. Ada nampak. Okey, teruskan usaha, jangan give up. Betul. InsyaAllah, usaha tu mesti ada dia punya kejayaan dia. Betul. Jangan give up je. Betul. Saya tadi ada nampak ada makcik angkat tangan juga tapi suami dia tepis tangan. Tak apalah, menyanyi kat dapur je lah cik. Menyanyi untuk suami boleh. Okey. So Ramadan, lagu yang seterusnya saya rasa lagu ni lagu yang sangat popular, semua orang boleh sing along. Boleh tak orang Singapura sing along dengan Nadira lagu yang seterusnya? Boleh tak boleh? Tak berat. Saya nak tanya sekali, boleh ke tak boleh? Cantik. Kita nak Okey. test suara orang-orang Singapura. Boleh. Kita test sikit lah. Test sikit lah. Boleh. Tergemaknya kau. Tergemaknya kau. Okey, saya rasa dia orang dah ready. Dah ready Siapa yang nak nyanyi, nyanyi je. Jangan tahan-tahan tekak. Biar je keluar. Ya. Jangan malu. Jangan malu. Okey. Kita have fun dengan Nadira. Okey. Teman-teman, tibalah lagu seterusnya. Tepukan untuk Nadira. Let's go. Ego bukan lagi kita. Ku pilih duka dari luka, lepas dari rindu mengenang kisah yang lalu. Kau pilih bohong dari jujur, engkau dari setia kalau janji kau kembali. Dan akhirnya kau saja coba jadi perpisahan kita. Everybody, tak lagi. Have to go. Apa itu? Apa sih? Dad. Oke. Join apa terus? Dan kau sendiri Das terus. sedang kata kita bukan lagi. Terima kasih. Ada lagi tak? Ada setengah diri? Ada lagi di sebelah sana? Nyanyi dengan Nadira. Ini juga. Setelah Baik. rasa terkena di benak setiap kembali. Dan akhirnya kita saja coba melawan takdir perpisahan kita. Kemana di manakah kita? Tergemaknakah masih bertanya, kemanakah kita? Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempesankan. Setiap tahu kita bukan lagi kita. Cintamu, cintaku kata pernah memikirkan perasaanku. Hancurnya rasa, hancur yang tak berbagi ke kita, bukan kita. Dan kapan senyum di manakah kita? Tergemaknakah masih bertanya, kemanakah kita? Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempesankan. Sedang kata kita bukan lagi kita. Sedang kata kita bukan lagi kita. Terima kasih. Kita jumpa sekejap lagi ya. Ya, lagi sekali tepukan untuk Nadira. Dahsyat. Masya Allah. Alhamdulillah.
Baik, satu artis dah buat persembahan. Kita akan berjemput artis yang seterusnya. Jangan, saya nak tanya. Tadi marah kat siapa bila nyanyi tu? Bila part tergamak macam nak terkeluar, nak tekak. Saya nampak dia masuk balik tadi. Okey kan? Okey. Betul tak marah kat siapa Tak Monkey. Okey, tak apa Tapi boleh tak kita beri kata pada kakak ni tadi? Sporting betul lah dia. InsyaAllah. Okey, kalau siapa jiran dengan dia, tengah masak tu dia dengan orang pekik lagu tak apa. Ni yang kakak Ika Wisma tu. Dia orang dia. Okey. Alright. Okey, Tuan Abang, kita ada sedikit hadiah yang kita nak berikan kepada anda sebelum kita berjumpa penyanyi kita yang seterusnya. Simple-simple je lah. Okey, baik. Tuan Abang, manakan tadi saya katakan tentang QR code. Tadi kita telah pun paparkan QR code di atas pentas. Okey, saya nak tanya, senang saja. Kalau sekiranya kita scan QR code itu, 10 poin kita akan dapat. Lagi 10 poin itu akan pergi ke mana? Siapa nak jawab? Senang je. Kita nak kasih goodie bag ni. Okey, siapa nak jawab? Boleh? Boleh tak? Masyarakat. Okey, boleh. Kita terima. Okey. Kalau anda scan QR code, seperti mana yang saya katakan tadi, 10 poin akan pergi kepada anda dan lagi 10 itu akan disalurkan kepada komuniti masyarakat yang memerlukan. Tahniah abang, Kak. Okey. Alright, baik. Yang seterusnya, okey. Masih lagi pasal U-Point. Okey, U-Point mengadakan collaboration bersama dengan satu bank di Singapura. Okey. Apakah bank tersebut? Siapa nak jawab, saya kasih multiple choice. Senang je. Okey. Namakan bank yang bekerjasama dengan U-Point. Passion Card. Dia Passion Card? Apa dia? DBS. Okey, pakcik. Dia adik-beradik kepada DBS. Apa dia kata? PLP. Roti? Bukan roti. USB. POSB betul. Pakcik macam dia keluar roti pula. Jadilah USB. Okey. Kalau lagi satu soalan yang seterusnya. Okey. Kalian siapa yang tadi dah follow Wisma Gilang Serai di social media? Seperti mana yang saya katakan, Wisma Gilang Serai mereka akan post setiap persembahan yang akan berlangsung setiap malam. Jadi siapa boleh bagi tahu ke semua orang di Wisma Gilang Serai ni apakah persembahan pada esok malam? Okey, saya bagi clue. Esok malam persembahan dia ramai. Okey, dia ada paluan. Dia ada tepuk-tepuk. Dia ada nyanyi-nyanyi. Dia ada gerak-gerak. Apa dia? Jangan marah. Angkat tangan. Saya datang. Ya. Apakah persembahan esok di Wisma Gilang Serai? Apakah jawapan dia, bang? Ada DK Barat. DK Barat dah betul. Tapi apakah title dia, bang? Kalau Gilang Geng Raya. Gilang Geng Raya, betul! Abang buat DK Barat kan? Abang ucap. Okey, abang janji sikit lagu DK Barat satu. Lagu kalau DK Barat. Sikit. Lagu yang bergema. Ya. Sikit. Dia boleh nyanyi tapi mulut tak buka nyanyi dalam hati. Boleh Bergema. Okey bang, satu. Bergema suara di pagi fajar. Okeylah, bolehlah. Bisa abang datanglah. Kalau abang tak cukup penyanyi, abang boleh nyanyi dahsyat abang ni. Nyanyi dengan penuh semangat. Okey, saya ada lagi 2 hadiah. Saya dah excited untuk menjemput penyanyi yang seterusnya. Okey, lagi 2 hadiah ni simple je. Siapa yang nyanyikan satu lagu Nadira, satu lagu Hil Huzaini. Simple, saya bagi hadiah. Awak nak nyanyi? Okey, nak nyanyi lagu Nadira ke Hil Huzaini? Tak tahulah mana-mana. Mana-mana? Oh, riak. Mana-mana? Sini. Mana kau cakap mana-mana? Nanti aku minta nyanyi lagu Nirvana apa tu? Okey, boleh. Lagu Hil lah boleh? Okey, tak mau lagu raya, lagu lain. Boleh? Lagu apa-apa? Lain nama siapa? Naksha. Okey, alright, boleh Okey, 1, 2, 3, let's go. Dan bila engkau hadir bagai satu misteri, ternyata diriku bagai sudah dijampi. Dan bila engkau hambakan hatiku kembali,
Ternyata diriku bagai sudah dijampir. Aku keteng. Allah, dah, sudah. Terus, ni grab balik. Amboi, kau kan Alhamdulillah, tepukan tak abang ni. Seperti sangat abang. Baik lah. Nasib baik abang tak tahu kau bawa je. Sangat terkejut lah saya. Okey, lagu Nadira pula. Siapa nak? Kalau boleh. Cik, dia boleh nyanyi Boleh? Akak ni tadi dah nyanyi. Okey lah, lagi sekali lah. Boleh Ni kali kita kasih hadiah. Okey, Kak, sini agak. Kita kasih limelight lah. Sini, tengah sikit. Sini. Tak, sebab nanti tergamak takut tempias. Jadi kita jalan sikit. Jauh sikit. Ini kita safety zone ni. Okey, boleh tak Nak ambil terus chorus ke macam mana? Boleh Kita ambil 1, 2, 3 terus. Boleh Okey, bismillah. Kalau Segampangnya kau. Kenapa? lain tak sama macam tadi. Nak yang tadi kan? Nak yang marah-marah tu kan? Nampak makcik sudah. Yang tadi. Saja nak tunjuk gelang baru beli tadi. Yang tadi. Tadi kan Nadira. Okey, mungkin awak dapatkan semangat tadi lah. 1, 2, 3, macam gitu Terus. Boleh Kita nak rekod ni. Live ni. Wisma Gilang Sari tengah live sekarang terang-terang. Okey, boleh Okey. Tapi sebelum tu berikan tepukan kasih dia semangat sikit. Kasih dia marah sikit. Betul-betul Okey, 1, 2, 3. Segampangnya kau bertanya di manakah kita. Segampangnya kau bertanya di manakah kita. Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempersoalkan. Sedang kau tahu kita bukan lagi kita. Tuan-tuan, siapa yang ingin menyalurkan derma, bolehlah telefon di talian 1900 tekan-tekan tak dapat. Okey, mana hadiah tadi? Masya Allah, mereka tepukan lagi sekali. Semangat, semangat macam ni kita nak. Kita datang tengok show, kita nak kena semangat, nak kena happy-happy, boleh Alright, teman-teman. Yang dinanti-nantikan. Saya jemput beliau naik ke atas pentas. Saya nak dengar lagi sekali tepukan dan diserahkan. Alright, yang mendengar suara-suara pembina. Alright, Wisma Gilang Serai, dah ready ke belum? Alright, kalau dah ready, bila saya cakap Khil, ramai-ramai cakap Husain ni boleh tak? Kita cuba 1, 2, 3, Khil. Okey, alright. Tuan dan puan, berikan tepukan yang paling murah untuk Khil. Cepat! Halo semua bila manusia anda semua. Betul. Tak cukup kuat lagi. Betul. 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 What? What? Dah. English. Can on let them down. Safely. Tuhan kau terasa rasa apa yang belakang? Bila kau ada, come on, see you, okay. Aku terbakar seperti diriku
Kamu semuanya dan bila kau dibatas tulus berset ada tangan diriku pada sendiri jepri dan bila kau lepaskan hatiku kembali dengan tangan tanda tangan aku cintai sementara suara anda semua. Let's go now. Dirasa tinggi salam tak ada jatuh berlaku seperti It's a show. Sebedah dan kau ada baik baik story. One two. Rasa tak tiba. Aku sudah jadi. Terjadilah kalau masa nanti bukan alright, boleh tak sekarang ni saya dunia saya di belakang saja ada tak? Saya ada di mana? Orang belakang. Sekarang ni kita cari lagi perasaan ada di mana tak? Suara di depan saya mana? Sekarang suara anda semua di belakang semua mana? Beautiful. Malam berganti malam pesita bajai apa yang pada ternyata kamu diriku selama kau milikku. Semua jadi kita wakai ada pakai Bangga, good, tapi ya, jadilah kawan pada hatiku kembali. Ternyata yang aku cintai hijau di sini hamba yang aku Saya rasa anda semua di sini dah berbuka kan. Jadi kuat lagi suara anda kuat. Kuat lagi. There you go. Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Sehat? Akak kat depan sehat? Kenapa muka dari tadi saya nyanyi stres je? Mesti akak ingat Hil Amir yang nak naik kan? Dia saya nyanyi Dambil. Yang belah sini yang muda-muda semua macam kita try. Dan bila kita try yang belah akak pula Dan bila It's okay, I still love you akak. Don't worry. Alright. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bersama dengan anda semua. Come on guys. Give it up for the organizer. Let's go. Dan saya rasa ini adalah tahun yang keempat saya bersama dengan anda kembali di Wisma Glasrai. And
saya rasa sempat lagi untuk saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya yang akan tiba. Dan saya tak nak buang masa, untuk lagu seterusnya adalah lagu raya saya yang terbaru. Ada yang dah dengar tak? Ada yang dah dengar ke? Kalau dah dengar, saya nak anda nyanyi sikit dengan saya, boleh? Bila saya point tangan saya, anda semua kena cakap apa? Tak cukup synchronize. Cakap apa? Kita try Apa tadi Oh, lagu raya. Alright. So basically when I point, you guys say hey, boleh Alah, tak cukup kuat. Boleh tak? Alright, kita try. Selamat Hari Raya Syawal dah menjelma, ku ucapkan kepadamu, Yang belah kiri saya tak risau sangat, yang belah kanan ni saya risau. Dia macam korang memang bagi tempat ikut kasta ke macam mana ni? Syahat korang ni. Kita try, kita try. Tak apa, slowly kita try Abang-abang semua kita try. Tarik nafas. Ku ucapkan. Pakcik tak sempat ambil nafas. Kita try lagi sekali Abang ready Ku ucapkan kepadamu. Okay, now kita tunjuk kepada budak muda ni, kita bagi tangan sekali ke depan. Boleh Kita try tangan Ku ucapkan. 3 je. Semua ku ucapkan. Not bad. Belah kiri tunjukkan pada mereka. Ku ucapkan kepadamu. Nak try lagi sekali Ku ucapkan kepadamu. Bang, saya dengar suara abang paling kuat. Kita try Ku ucapkan hey kepadamu. Hey, selamat. Hey, Hari Raya. Hey. Walaupun tak ada dalam lagu, I suka you punya spirit. So guys, come on, sing with me lagu raya terbaru. Let's go. So harapan cinta hatiku, apa kabar raya kau di sana? Ku di sini berdua sendirimu. Keharapan cinta hatiku, semoga kau baik-baik saja. Ku sampaikan lagu ini kepadamu semuanya. Selamat Hari Raya Syawal dah menjelma, ku ucapkan kepadamu selamat Hari Raya. Bagus. Keharapan cinta hatiku, bahagia kau di samping keluarga. Ku sampaikan lagu ini kepadamu semuanya. Selamat Hari Raya Syawal dah menjelma, ku ucapkan kepadamu selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Syawal dah menjelma, kita lupa kan sengketa. Selamat Hari Raya. Ini sebabnya saya suka buat performance dekat Singapura, sebab semuanya sporting. So untuk chorus yang terakhir ni, hey yang paling kuat, okay? Come on guys. Selamat Hari Raya Syawal dah menjelma, ku ucapkan kepadamu selamat Hari Raya. One last time. Ku ucapkan kepadamu selamat Hari Raya. Saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada anda semua.
And saya harap saya akan berjumpa dengan anda semua. And selamat Hari Raya buat anda semua di depan saya. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Come on, wish baik orang. Sekali tepukan untuk Hilal Husaini. Masya Allah. Apa khabar bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Okay. Alright. Yang tadi sebelah sini, cuba lagi sekali Hil. Buat yang ni sebelah sini. Oh yeah, try. Ya. I think why don't you try? You try. I dong tak layan. You try. Saya The try. power of hands. Okay, alright. Tolong don't drop my water face Kita try 1, 2, 3. Yang sini pula. Tak, you kena sebut part dia tu. Ku ucapkan. Oh, gitu okay. Ku ucapkan. Oh, cantik. Lepas ku ucapkan apa? Kepadamu, okey. Kepadamu, pakcik, kepadamu, pakcik, kepadamu. Dekat sikit. Nanti tak malu. Okey. Kepadamu. Jangan marah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Cik, bang, isterinya mana? Takut nanti kejut sahur. Bang, bangun bang. Hey! Jangan. Terkejut tadi. Okey, alright. Sorry. Kita pun tak nak buang masa. Saya nak tanya persiapan raya semua okey? Alhamdulillah persiapan raya saya semuanya okey dan sebenarnya saya rasa lebih teruja untuk datang sini berjumpa dengan anda hari ini. Masya Allah. So saya tak teringat sangat untuk preparation raya saya sampailah saya settle show ni nanti. Okey, alright. Okey, sebelum kita beralih kepada lagu penutup pada malam ni, mungkin sedikit ucapanlah kepada peminat-peminat anda. Kita pun dah dekat raya ni kan. Mungkin kata-kata semangat ke apa ucapan ke, silakanlah Hilal Husaini. Okey, macam saya cakap tadi, siapa yang berada di sini, kalau di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat puasa kepada anda manakala kita masih lagi dalam bulan puasa dan selamat hari raya yang akan datang. So korang jangan lupa shopping beringat-ingat. Ingat saya, ingat lagu saya. Bila balik kampung berhati-hati di jalan raya. Ya, betul. Betul macam pesanan khidmat masyarakat. Ya, Ku betul. ucapkan. Nampak alert, bagus. Okey, alright. So saya tak nak buang masa sebab lagu yang terakhir ni merupakan saya akan dah serahkan kepada Hil untuk berjemput partner yang seterusnya untuk menyanyikan lagu terakhir. Okey, lagu ni memang best. Saya rasa semua orang tahu. Boleh tak kita nyanyi ramai-ramai nanti? Boleh ke tak boleh? Cantik. Alright, Hil, if you are ready, you want to invite your partner. Boleh. Alright. But kita try lagi sebab tadi belah kanan saya ni macam tak cukup lagi. Ya. Sekarang ni kita bagi chance sebab lagu ni mungkin diorang tahu. Saya rasa yang kali ni belah kanan ni memang boleh lontarkan suara anda. Okey, boleh. Kita cuba. Kalau tak percaya kita tengok Okey, alright. Sayang, ayo kita pulang beraya. Nampak? Oi, mentang-mentang Hil Husaini bagi sayang, kau layan suami kat rumah bagi sayang, apalah? Mentang-mentang Hil Husaini maju okey. Yang sebelah sini nak try tak? Yang ni tak payah. Tak payah, ini baik. Sayang, ayo kita pulang beraya. Cari subtitle kat bawah kan? Mencari lirik. Sebelah sini dia tahu. Betul. Okey, dah ready ke belum? You guys are ready? Dah ready? Kita nyanyi ramai-ramai untuk anda semua. Are you guys ready? Tak cukup kuat. Come on Singapore. Are you guys ready? There you go. Let's go. Meriah lain macam. Sayang, Iya sayang. you ada mana sekarang? Dah. Kenapa sayang? Tahu kan esok raya. Oh, Allah sayang. Okey, abali sekarang. Sayang, Just sayang. nak bawa baju berapa pasang? Ikut you sayang. Kuih raya dah beli ke sayang? Dua sayang. Okey, abali sekarang. Cepat Let's go Singapore. sayang. Ya, iya sayang. Ayah kita pulang beraya. Ya, ayo sayang. Sama syawal bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang. Ya iya sayang. Masa kita batin sayang. Saya pun sama. Jadi sama syawal bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang. Ya iya sayang. Nanti bila kat kampung. Oh
kenapa sayang? Jangan ceneke macam-macam. Baiklah sayang, you pun janganlah banyak ragam. Sayang, Ya iya sayang, dah sudah duit layak. dah sudah sayang. Duit layak you nanti. Janganlah sayang, nanti. Okey sayang. Tahu kita minta dia nyanyi nak? Boleh. Let's go. Let's go. Ya iya sayang, ya ayo sayang, sama-sama bersama-sama jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah lain macam. Sayang, Ya iya sayang, sakit dan batin sayang. saya pun sama, jadi sama-sama bersama jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah lain macam. Alright guys, sing with us. Namakan Dua jenis, dua jenis. yaitu Rayang. Okey, raya di mana? Raya di dek. Start. Yang penting meriahlah lain macam. Sama-sama bersama-sama jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah lain macam. Ya iya sayang, saya pun sama, jadi sama-sama bersama jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah air macam. That's good. La 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 la. Semuanya. Ayo kita jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah air macam. La 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 la. Ayo kita jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah air macam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sekali Singapura tepukan untuk Hil Huzani dan juga Nadira. Okey, jangan risau, jangan panik. Okey. Alright, termohon sedikit peraturan sebelum kita meneruskan dengan acara yang terakhir pada malam ini. Okey, kita akan mulakan dengan bercara bergambar. Kita akan mulakan dengan official photograph bersama dengan tim marketing terlebih dahulu, dan juga kami akan menjemput kaki tangan Wisma Gilang Serai. Kita bergambar bersama dengan barisan artis di atas pentas sebelum kami menjemput para peminat untuk bergambar bersama dengan Hil Huzani dan juga Nadira. Cuma ada sedikit peraturan yang harus anda patuh untuk sesi bergambar. Kita hanya diberikan 15 minit saja untuk sesi bergambar, dan ingin saya maklumkan bahawasanya tak dibenarkan untuk mengambil video dan juga selfie, hanya satu foto sahaja. Alright, so kalau boleh dapat group foto lagi better lah. Okay, insyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Kita akan pastikan semua peminat dapat bergambar dalam masa 15 minit. So jangan ke mana-mana. Kita akan settlekan official fotografer terlebih dahulu bersama dengan tim Wisma Gilang Serai sebelum kami menjemput para peminat yang lain untuk sesi bergambar. Alright, sebelum tu tuan dan puan boleh tak berikan tepukan kepada anda semua yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Yang dekat belakang, yang dekat atas, thank you so much guys. Alright, siapa yang berminat mungkin boleh beratur dulu. Oh, laju. Boleh beratur dulu. Berlari akak. Saya tak sempat nak closing, akak dah berlari. Boleh, silakan. Kita bersama.